Bung Mohtar tanya, apa kata cuba saya jadi Ketua Menteri Sabah? Sekadar gurauan politik atau permulaan kemunculan semula? Dalam satu podcast terbaru, Ahli Parlimen Kinabatangan Bung Mohtaradin buat satu kenyataan yang terus jadi bualan. Beliau minta rakyat Sabah beri peluang kali ini sebagai Ketua Menteri. Menurut Bung, slogan Sabah Maju Jaya yang sering dilaungkan pemimpin sekarang tak terasa di bawah. Air masih kerap tak ada, elektrik putus hari-hari, jalan lubang makin besar. Dan katanya dia belum pernah jadi Ketua Menteri, sedangkan Syafiee Apdal dan Haji Jino dah merasa. Sekarang Bung pula nak cuba. Tapi ini bukan sekadar soal siapa belum merasa kerusi empuk. Bung juga dedahkan dulu dia dijanjikan jawatan timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya, tapi akhirnya dilantik jadi Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Baginya itu salah satu bentuk penipuan politik yang akhirnya buat UMNO tarik sokongan daripada kerajaan GRS. Sekarang dengan PRN Sabah dijangka selewat-lewatnya Disember tahun depan, Bung nak tampil dengan tawaran baru. Dia cadangkan tubuhkan tabung kekayaan rakyat Sabah, hasil daripada mineral dan sumber negeri yang diurus lebih telus. Bung juga kritik pemimpin Sabah sekarang yang menurutnya lebih sibuk jaga kerjasama politik bukan keperluan rakyat. Tapi persoalan sebenar, adakah Bung Mohtar dengan segala sejarah politiknya masih tokoh yang rakyat Sabah percaya untuk bangunkan negeri? Atau rakyat akan ingat beliau kini sedang berdepan perbicaraan mahkamah berhubung 3 pertuduhan rasuah membabitkan pelaburan RM150 juta dalam unit amanah. Apa pandangan anda? Adakah Sabah perlukan perubahan atau wajah yang lebih segar?